Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak sambal tempoyak sotong. Jadi Pak Murad masukkan dia punya minyak dulu. Dan Pak Murad nak hidupkan api dia. Bila api ni dah panas sekarang, Pak Murad masukkanlah barang yang lain. Minyak pun dah panas, jadi Pak Murad masukkanlah barangnya. Cili merah, cili hijau, cili api, dan kambili. Bila dah melogak sekarang, Pak Murad masukkanlah barang yang lain-lain. Nanti Pak Murad masukkanlah sorai, 5-6 batang yo. Ini Pak Murad nak masukkanlah tempoyak. Masuk banyak tu, cukup lah tu. Ambil rasa, ada tempoyak kan. Jadi Pak Murad nak masukkanlah garam. Dah nampak melogak tu, boleh garam sikit lah. Pasal kalau bu banyak sekarang, takut masin pasal tempoyak tadi tu dah masin. Taruh sikit dulu. Sekarang boleh rasa, bila dah rasa sekarang, kalau kurang tempoyak masin tu, kita tambahlah. Bolehlah Pak Haji nikmat tu secukup rasa, dan rasa sedap ni pun secukup rasa lah. Dah nampak melogak tu kan. Dah nampak rasa macam apa tu, kita masuk dalam sotong. Sotong ni tak boleh lama masuk dalam ni, kan dia koreh. Kalau lama jadi apa je macam ni, gau-gau macam ni tu. Nampak je dah koring kan, kita angkat lah. Masukkanlah bawang ngolet. Ni bawang. Tu dah. Bila dah masuk bawang ngolet ni, sekarang kita angkat lah. Pasal apa, nampak pun dah koring kan. Jadi kita angkat lah sekarang. Nampak pun dah masak. Jadi kita tutup api lah. Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasilnya. Sambal tempoyak sotong. Mantap.